Alright, Honda ni kita dah check. Kita tengok bunyi brake dia macam mana belah sini tak bunyi belah kanan. Satu kita tengok brake pad dia tebal lagi. Yang peliknya belah kanan ni, brake pad ni dah nipis nampak. Brake pad ni dah nipis dan dia akan bunyi macam ini. Oh, mak jam. Nampak dengar. Okay, kita dah jumpa masalah dia. Brake belah kanan ni jam dia punya kaliper. Right, kita buka tengok. Alright, kita dah buka kaliper keluar ni. Ni punca dia bunyi tu. Dia punya besi warning ni kena disk belakang sini tu yang dia bunyi tu. Ni bunyi warning bila brake dah nipis dah habis. Okay, sekarang ni kita nak cari punca yang jam yang kita jumpa. Ni subnya okey lagi. Sub ni jam kita tak boleh bawa ke dalam. Ni kita buka ni dulu. Lepas tu kita nak check tengok ni piston ni. Kalau ni piston ni jam, kita kena servis brake ni. Buka kaliper dia, kita servis dalam. Tak pun dia punya piston dia tak tarik balik. Sama ada dua ni dengan ni. Okay, kita check dua ni Right. Hari pula nak hujan ni. Tunggu dulu. Tadi jam tersambung. Dia punya sub ni jam. Kita gosok sub ni sampai bersih. Kita bubur grease balik hingga kita beli brake pad Sekarang ni kita buka belah kiri pula. Kita tengok belah kiri macam mana. Kita check belah kiri sekali Okay. Alright. Ni belah kiri punya brake Dia punya piston cantik. Kita pusing ringan je, tak ada masalah. Jadi yang belah kaliper belah kiri ni tak ada masalah, tak jam Sama juga dengan dia punya ni sub ni, kiri kanan ni, atas bawah ni dia boleh main masuk dalam. Jadi brake tu dia bergerak luar dalam, jadi dia free sebab tu belah kiri ni dia tak jam. Jadi sekarang ni okay, tengok dia punya brake pad masih tebal lagi macam mana boleh jadi macam ini. Salah satunya brake kaliper belah sana, dia bila time brake dia tak masuk balik, ataupun time tarik handbrake dia tekan terus. Bila kita free dia tak masuk balik piston tu. Jadi yang kaliper belah sana masalah. Kita kena servis dia punya ni kaliper kit ni. Nanti kita beli dia punya repair kit. Okay, kita operate dulu dia punya kaliper belah kanan. Bedah siasat. Alright, kita dah buka dia punya ni kaliper, piston semua dah bawa keluar Kita tengok dia punya condition piston dia. Okay, cantik lah, tak karat punya piston. Yang kita dapat jumpa dia punya masalah ni getah dia dah kembang ni lagi satu dah koyak ni. Bila dia koyak, air masuk air masuk dekat kaliper ni bawah karat. Bila air masuk, jadi getah ni akan kembang nampak tu karat tu. Karat. Okay, kita servis, tukar dia punya repair kit sampai dia lembut. Okay, kita cari dia punya repair kit. Alright, ni brake kaliper Honda ni kita dah siap cuci. Ni kita cuci
piston ni kita gosok sikit dengan kertas pasir bagi dia licin. Tapi ada kesan karat tu, nampak tak titik tu? Ada sikit lah dia makan. Tapi yang kat dalam housing ni dia ada makan sikit. Kalau Sekejap. Nampak? Dekat housing ni dia ada kesan karat. Dia makan sikit. Kita gosok sikit lah dengan kertas pasir. Gosok bagi licin. Lepas tu kita try masuk piston. Time ni tak ada getah lah. Bagi dia betul-betul ringan lah, tak ketat kan. Bila kita dah test kat sini dia ringan, ni cantik lah. Nanti kita tinggal pasang dia punya packet balik. Ringan. Dia ada free play sikit sepatutnya. Macam ni. Dia ada free play. Macam ni dia ringan betul. Nanti kita pasang balik ni. Dia punya sub handbrake. Ni kalau kita tarik handbrake, dia tolak. Nampak dia ada trip. Dia ada trip ni yang buatkan piston tu keluar. Lepas tu kita pusing, dia masuk dalam balik. Dia punya ni siap ada bearing Ni kita tinggal cocok masuk dalam. Lepas tu pasang ni dengan pin ni. Itu sahaja. Spring ni macam ni lah, dalam ni. Dalam ni. Lepas tu kita kepit. Okey. Sambung. Alright, kita dah pasang ni. Dia punya sub tengah tu, nampak? Kita tekan dia sampai dia masuk lock dekat pin tu lah. Sebab dia ada spring. Pastikan dia betul-betul masuk. Kita tolak spring tu sampai klip tu ke dekat dia punya lock dia. Okay. Macam tu lah cara pasang dia. Lepas tu tinggal ni, pasang dia punya getah, packet. Lepas tu boleh lah masuk piston. Kita pusing lah. Kita pusing pakai dia punya tool untuk caliper.
betul dia. Nah, ni dia punya tool, dia ada tempat ni untuk pegang pistonnya ni ya. Lepas tu kita pusing pakai ni, bagi dia masuk. Sambung. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Alright, brake kita dah siap bleeding, dah siap pasang semua. Kita tengok yang belah kiri ni memang tak jam lah. Sepatutnya dia macam ni. Jangan. Kita tengok yang belah kanan tu, yang belah jam. Kita dah servis tu. Tengok apa jadi. Jangan bos. Puncanya dia punya repair kit koyak. Lepas tu kita servis balik lah yang batang sub ni, terbobor grease atas bawah, bagi dia boleh main kiri kanan. Tutup sikit dia punya dalam ni, kita bersihkan. Lepas tu dah settle lah masalah. Tak adalah melekat. Ok, ni brake pad nya. Bawa kapak habis. Ni betul tak ada rugi punya pakai. Okay. Okay guys, jangan lupa like, share, komen. Nanti ada kereta, nanti ada masalah lagi, saya share lah cara-cara, tip-tip. Okay, jumpa lagi. Bye.